kita dah selesai cari sayur, kita dah selesai kemas-kemas sayur. Kita tunggu Daddy siap spray rumput. Daddy dah pasang api dekat sana. Banyak nyamuk guys, sangat-sangat banyak nyamuk. Jadi sementara kita santai-santai, saya nak kongsikan satu tutorial untuk makan pinang. Jom kita share tutorial untuk makan pinang. Ini handbag. Jangan sangka handbag ni ada purse, ada duit, ada apa. Coba handbag ni adalah tungkeng guys, tungkeng. Dalam ni ada pinang. Ini mak buat untuk kami letak pinang. So, tutorial makan pinang. Buah pinang adalah macam ni. Ini adalah pinang ini adalah pinang muda. Saya makan pinang muda, tapi ada juga yang makan pinang tua. Jadi pinang muda ni dia ada rasa kelat sedikit, sedikit kelat. Struktur isi di dalam dia seperti isi kelapa. Nama pun buah pinang kan, dia macam isi kelapa. So kita buang bahagian burit dia, bahagian bawah dia. So kita buang. Rasa dia sedikit kelat. Kalau orang cakap kenapa suka makan pinang, sedap ke tak, bagi yang makan saja tahu macam mana interpretasi kah, macam mana sedap makan pinang tu sendiri. So kita belah, bagi yang suka besar dia belah besar, bagi yang suka kecil dia belah kecil. Tapi yang ni tua, so tukar, kita cari yang muda. Sebab yang tua ni saya tak boleh makan, nanti boleh batuk. So saya suka yang muda. So yang muda ni nanti sebenarnya kita makan tak makan lah sebenarnya, kita mengunyah, kita makan air dia sedikit. Kita makan bahagian inti di dalam tu, nanti kulit tu akan kita buang keluar. So kulit paling luar ni kita buang. Ada juga yang makan, tapi bagi kami kebiasaannya, kalau kami tengok nenek moyang kami tak makan, so kami buang juga. So pinang settle. Next ingredient dia, bahan dia adalah sirih. Sirih. So bahan-bahan ni memang susah nak cari. Ini sirih. Rasa sirih dia macam pedas, sedikit pedas. Orang selalu cakap bisa pedas, tapi tak sepedas cili lah, pedas. Tapi kalau nak kurangkan pedas, so kita letak kapur. Kalau kurang kapur, dia akan jadi pedas. Sirih ni banyak kegunaan dia sebenarnya guys. Banyak yang guna sirih untuk bukan saja makan pinang, tapi ada yang blend air dia untuk dibuat jus sirih pun ada juga. Sirih sebenarnya baik untuk kesihatan, bagus untuk kesihatan. Cuma di dalam konsep makan pinang ni, yang kurang baiknya adalah kapur yang berlebihan dan juga tembakau. Kalau yang makan tembakau adalah tembakau. Tapi kalau pinang dan sirih sendiri, dia sebenarnya bagus. Yang ini tadi kapur guys. Kapur diperbuat daripada kulit siput, cengkerang siput. Siput bukan siput sebarang siput guys. Dia adalah macam cengkerang yang kita makan, macam cengkerang kerang ke apa-apalah yang seangkatan, yang serupa macam tu, yang kita makan. Bukan ambil dekat tepi jalan macam tu, bukan. Sirih ni dah letak dengan kapur, kita lipat-lipat dan kita makan bersama dengan pinang. Kita kunyah-kunyah bersama dengan pinang. Dulu-dulu orang selalu cakap mitos dia, tapi saya tak pastilah kebenaran dia. Makan pinang ni boleh menguatkan struktur gigi. Tapi kami sebenarnya suka-suka, sebab kami suka tengok nenek kami, anti-anti kami makan, dan kami suka kacau-kacau macam tu. Sebab seronok lah. Dia tak adalah cakap sedap, tak adalah cakap mengenyangkan, tapi seronok yang sukar untuk
sahirkan. Begitu. Kurang kapur guys. Bila dia kurang kapur, dia rasa pedas. Pedas sirih tu menyala. Jadi tambah sedikit kapur. Tapi jangan banyak sangat lah, sebab tak baik untuk kesihatan guys ya. Okay, settle bab tutorial makan pinang. So bagi yang belum pernah cuba, boleh cuba, tapi hati-hati sebab banyak yang mencuba dia akan mabuk pinang. Sebab mabuk pinang ni diorang cakap lagi sakit daripada mabuk minum air minuman keras. So bagi kami yang dah biasa makan, kami dah adapt, kami dah lali dengan mabuk tu. So bye guys, jumpa lagi.